Sada atau tebai. Nhiều nó sẽ bị cái đến tanah lumpur ni tak sikit. Dia ni sementara tebai tak tinggi tu. Kalau tebai tinggi kat dia tu payah. Boleh tolak? Boleh. Tangkuk powder ni. Buka. Pau dia ni. Dia pergi lapis pula orang tu. Hantar pergi lapis pula. Banyak juga tu mengangkat. Luar sadar sini. Anu. Boleh naik belah sini. Boleh dah. Tolak daripada luar ni. Boleh. Sadar kelumpur. Kelumpur sikit. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera rekan sahabat Alhamdulillah jumpa lagi pagi ni dalam MLZ Jelai River Channel Air sungai kuat sorok pagi ni, hulu-hulu. Daripada atas Buk Biru tu semalam, petang semalam. Mana lebih kurang adalah 2 meter jugalah sorok ni. 1,5 meter hingga 2 meter lah sorok. Memang kuat betul lah. Okey sahabat, jom kita tengok hasil pagi ni. Ada kita ada hasil pagi ni. 2 hari kumpau, semalam pun kumpau. Petang tu adalah seekor jengkuar aje. Itulah rezeki untuk menambah hari ni ya sahabat. Okey, harap-harapnya adalah hasil pagi ni. Air sorok ni. Okey, jom kita tengok ke arah, maju terus. Pagi ni tak tahu ada kita ada hasil ni. Banyak saya sampung. Belum sampung sangat sini. Kita ambil ke bawah ni rasa kan. Turun ke bawah. Yok ni, ada angkat ni. Sebab masih ada lagi ruang. Masih ada ruangan lagi. Boleh jari dalam air lagi. Cari kadang-kadang tu cari tambah ubi. Tak tentu juga. Jadinya biarlah dulu. Sini. Kita tarik ke dalam air sikit.
Benda sahabat gaya. Okey lah kamera ni tak ada mana. Ada atas tepi. Ada rezeki nampak gaya ya. Nampak. Nampak ni. Ha, nampak. Alhamdulillah. Ada jugalah rezeki. Oh, enak. Nampak. Beri ni nampak. Tidak tak nampak rupa. Air besar tak nampak rupa. Kemana ni pergi? Air surut baru nampak rupa. Allah. Ayo amat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Tu baik ni. Ada dah sahabat. Okey, jari kedua sahabat. Tak tahu apa cerita lah jari ni. Dia lekat. Oh, tak campur. Mana? Ikan je tak ada. Hari ni kurang batu. Campuh ke. Campuh. Tempat dah nak tahan semalam jari ni. Tahan je lah sini. Dekat. Ujung kayu agaknya. Ada mana? Tak ada apa. Campuh. Maju terus. Okey sahabat, tengok jari ni 2 hari dah tak dapat tengok jari ni. Okey. Boleh mana go? Oh, rupa-rupa kayu lantak lah. Tak ada nak mampu. Maju terus lah. Jari ni lepas atas ni dah rumpuk ni apa cerita. Ada tak ada ikan ha. Bala 3 inci setengah tak berikan ha. Lepas atas rumpuk dah. Tak berikan lalu ha. Ayo, seekor tomo ubi pun tak ada. Ha. Taklah. Tak karah lah bawa turun sungai.
Jari seterusnya sahabat. Cih, putih-putih ingat ikan. Plastik pada jari. Aduh. Oh, ikan. Kita ha. So, tongkol harus gayanya. Alhamdulillah. Ada juga. Ini. Tongkol harus. Hari ni tak batu, kena bawa batu petah. Oh, sikit. Oh, lemak tinggi cakap dah. Tongkol arus. Alah, gompet aje. Jari 4 inci setengah. Ha. Dekat ridik aja. Boleh lah ha, dekat ridik ha. Gompet ridik ni. Boleh lah. Daripada tak ada lalu pagi ni. Angguh ridik. Ayo ikan air surut oh. Anu orang dapat ikan Pasal jari rasa sama macam orang lain. Tak karah otak batu. Jari seterusnya sahabat. Tak pokok. Tak pokok duduknya. Kalau kena pagi ni nak kejar masa. Tarik lah jelai. Tak pokok, tak pokok ah. Jauh ada ikan ni. Mampus saja. Ada mana? Yo, lepas belah sana ni. Belah sana pokok. Mantap ni lah. Duduk dalam air. Tak ada lah. Maju terus. Kasar tak mau pergi ha. Alhamdulillah. Ada tak mau pergi kasar satu. Ambil parak. Dia lekat di tengah. Tak boleh nak buka ni kalau tak berpoto. Tu dia. Sekilo lebih. Alhamdulillah. Lebih sekilo lebih. Ada sahabat. Lepek. Tak boleh ikan tadi. Nengok gaya ni memang tak ada berikan. Kalau jari ni gaya ke mana.
Jari seterusnya sahabat. Rata gaya tak ada juga ni. Macam tak berhasil juga. Tak berhasil apa gaya. Tak berhasil. Okey, jari seterusnya sahabat. Harap ada hasil lah. Setengah ni kasar sikit saiznya. Oh, ada gaya pun. Kalau ada mengenai ikan mesti nampak gula-gula. Ini nyak kat iya pulak lah nalipu pai jari. Tak ada. Jari sikit punya lawa, punya cun tak ada. Jari seterusnya sahabat. Aduh, bau bicara kasar. Nak gompang jari. Lagi ni tengok ada tali ikan. Oh, wah, lucu. Kalau resuk tak gompang apa pada jari. Kalau tak gompang jari pun. Tak ada. Maju terus. Okey, jari terakhir sahabat. Ada hasil, tak ada hasil. Ruang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sampoh jari ni. Belakang tak ada mana. Belum sampoh. Okey, tak ada langsung. Ada ke kelop masuk sang kenung.
barang juk tahu. Kayaknya ada mana ke? Aduk sahabat. Jari kuala ni. Kamu nak ngeneng kalau. Ini je lah hasil pagi ni ha. Seekor tongkok aru. Ubi kasar lah ubi tu sekilo lebih. Lampar seekor 3 ekor alhamdulillah lah. Campur dengan jengkuar petang semalam. Bolehlah berjual, maju terus. Oh, oras plastik besar pula ke weh. Oh. Asyik keloh ada ha. Jelawat ada. Patih monco ada belaka ha. Orang mo gasak to ha. Keloh ada, jelawat ada, patih monco ada. Oh. Gasak ha, keloh orang weh. Keloh hitam pun besar-besar ha. 200 lebih. Aduh mantap, keloh ada. Jelawat ada. Keloh. Patih monco ada. Video. Tunjuk ya. Minggu tak ada video. Gasak orang ha. Keloh ada ha, keloh. Ha tu keloh. Ha tu. Keloh ada, jelawat batu ada ha. Gasak orang lepas banjir ni. Ikas saja. Senyum aja ha. Tuan ni. Kalau tak nak baik ni dalam. Jelawat batu tu mana? Dia tak pahit. Oh, ni mengutik tak anak tak mau beli lomo lah ni. Ini hari sudah cari kek. Lomo depan rumah lah ni, nyekutik anak tak mau beli saja ha. Alah, molek-molek ha. Oh. Nyekutik habis. Saya tak ambil, kau merang ambil. Bebek saya ambil. Anak tak mau beli belah ekor nyekutik lomo. Ayo abang video. Keloh. Ha, itulah selalu. Itulah selalu itu sedak atau segar molek. Mana? Tu keloh tu. Oh, itu selimak anu mesti lomo tu. Banyak loma tu. Habis lomo ni kutiknya. Boleh. Ikan loma. Okey. Tidak lah, Pak Mek tak ingat. Ha ni. Ikan loma. Ada tapi Pak Mek tak ingat. Ambil ni dah. Loma ni Kora Sungai Jelas dia banyak duduk lombong. Ikan loma ni. Ambil ni 13 ya kita sekarang. Dia. Ikan loma. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni dapatlah RM93 ha. Alhamdulillah. Tamu ubi tu tak sampai sekilo, ingat sampai sekilo 900 gram je. Tak dapatlah harga kayangan je. Tak harga kayangan pun RM60. 60 juga sekilo dapat RM54 seekor tamu ubi. Okey, semoga berjumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye adik. Bye bye. Peace yo. Mantap. Love. Pandai. Kakak pula. Kakak bye bye. Kakak makan aiskrim. Kakak bye bye. Bye bye. Bye bye juga. Bye bye.
kain.